nak fitnah, Ayah. Jangan kamu pandai-pandai nak buat cerita. Aku tak percaya. Apa yang Julan boleh buat untuk meyakinkan Ayah? Jangan jumpa budak tu lagi. Jangan kamu keluar dari rumah ni. Jangan kamu keluar bila perahu tu balik. Sampailah mereka keluar semula ke laut esoknya. Faham? Jangan kamu nak langgar undang-undang yang aku buat ni. Tahu apa yang kamu fikirkan tu. Dah lama aku rasa masa naik laut ni. Kamu sedang berkira nak pukul si Sufian kan? Dengar dulu sini. Sufian tu bebal. Tapi sombong. Biarkan dia. Sabar. Perkara ni akan selesai. Aku yakin Tuan Muluk tu tak sebodohnya. Kau tengoklah nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rozi? Oh, Rozi. Abang Zaid kau datang tu, ha? Pergi tengok. Jemput dia naik. Ikan. Rozi? Abang, Rozi nak balik ke masjid. Rozi datang nak ucapkan selamat tinggal. Oh, dah habis cuti? Selamat jalan dulu. Semoga Rozi berjaya. Abang, wajah Rozi ni betul ke? Apa? Wajah Rozi buruk sangat ke? Siapa cakap macam? Rozi cantik apa? Bang Zaid! Cepat! Kita nak tolong! Selamat jalan Rozi. Semoga Rozi berjaya.
sudah cukup untukku. Aku tak harus mengharap lebih dari itu. Tak boleh minta dia mengasihi diriku. Tak boleh. Tak boleh. Oh, betapa dahsyatnya. Apa yang telah aku lakukan? Mak, Ya, Mak belum tidur lagi. belum Zaid. Mak, Mak dah tahu semuanya. Kau dulu bukan macam ni. Riang, bertenaga. Ni semua kerana kemiskinan kita, Zaid. Mak akan cuba. siapa tu? Aku Wan. Pak, Wan. patut kau kena bayar gaji aku. Jadi posmen. Suat Julia. Terima kasih, Wan. Aku yang ambil tempat dia, Pak. Bawah tempayan belakang rumah ni. Suat kau pun nanti akan kau letak di sana. Kau nanti yang paling setia, Wan. Posmen yang setia. Bila aku nak balas surat tu, bagi pada aku. Balik dulu lah. Terima kasih, Wan. Makcik. Julia. Apa khabar, Julia? Baik. Makcik sihat? Sihat, Alhamdulillah. Naiklah dulu. Terima kasihlah. Ayah ada di rumah? Ada. Naik dulu, makcik. Julia buatkan air. Tak payahlah. Naiklah sekejap. Ya. Makcik, ayah... Sampai tak mau jumpa makcik sekejap pun? Apa? Orang tua miskin macam makcik ni tak boleh nak jumpa? Sampai begitu jijik nak bercakap dengan makcik? Cakapkan pada ayah tu. Inilah pertama kali dan terakhir makcik akan menjejak rumah yang mulia ni. Makcik... Makcik... Lupakan saja anak orang kaya bongkak tu. Nak katakan cantik, taknya sangat. Tegamak dia membiarkan kita melaung-laung bagi salam. Budi bahasa langsung tak ada. Bukannya nak menjenguk. Apa lagi nak menghidangkan air. Ramai lagi budak-budak perempuan di pulau ni. Mak, saya... Kau tak percayakan cakap aku ya? Kau lebih percayakan cakap budak perempuan tu. Kau ingat mak kau ni mengada-ngadakan cerita tu? Mak, Apa? Mak ni dah tua kan? Mak ni menyusahkan kau aja. Jadi beban saja kan? Mak.
Tadi ayah ke seberang kerana urusan membeli bot menangkap ikan. Mungkin 2-3 hari. Jadi, bolehlah Julia curi-curi keluar jumpa abang. Tunggu Julia, bang. Julia. Julia. Abang Zaid! Abang Zaid! Julia! Baik! Balik! Memang aku dah jangka. Ini kerja yang kamu buat belakang aku, ya? Kalau nampak dia orang mana nak aku sorokkan muka aku ni? Tapi Julia tak buat apa-apa, ya, sumpah. Tak buat apa kata kau? Hei, tengah-tengah malam buta begini kamu datang jumpa jantan, kamu cakap tak buat apa? Baik. Baik! Ya. Baik! Ada apa ni? Baca ni, bang. Baca surat ni, Rosi, bang. Kenapa dengan budak tu? Dia tak mau balik lagi ke sini, bang. Kecuali si Zaid dengan Julia dikahwinkan. Dia kesal, bang. Kerana dialah jadi punca tersebarnya fitnah bohong pada mereka. Hah? Dia minta kita usahakan supaya mereka disatukan. Aduh. Apa ni? Cepatlah. Astagfirullahaladzim. Zaid, Mak buruk-burukkan Julia dan ada-adakan semua tu dengan harapan kau benci dia. Kemudian terus melupakannya. Sebenarnya Julia tu budak baik. Saya pun tak percaya Mak cakap macam tu. Mak sayangkan kau, Zaid. Mak tak mahu kau derita.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemputlah naik. Right. Naik. Duduk. Macam mana? Kita balas. Jangan. Kau nak biarkan? Kita nak jantan, Zaid. Aku tak kenal. Aku boleh agak. Aku kata jangan. Pak ni tu. Wan berada sini. Pak ni dari mana? Penggalan. Dia naik dulu. Buk besar Tuan Mulut dah sampai dah. Dah sampai? Ha, lengkap serba-serbi. Untuk menangkap ikan di laut lalam, sekali keluar boleh jadi 2 atau 3 minggu baru bawa balik tangkapan. Zaid. Tuan Mulut kata dia nak ambil engkau salah seorang jadi awak-awaknya. Tuan Mulut. Saya Pak Nik. Dah, kalau dah semua berpusu-pusu naik kapal, siapa nak tolong aku? Jangan lepas peluang ni. Engkau mesti terima, Zaid. Mesti. Ha. Saya ketua. Saya tahu tugas dan tanggungjawab saya. Awak perlu ikut aturan. Soal siapa awak, saya tak peduli. Hei, ini Sofian tau. Bakal menantu Tuan Molok. Bakal pemilik kapal ini. Kapten tu pun nanti akan kerja dengan saya. Kau besar nanti.
pertama dimenangi oleh Cik Umi binti Yusof. Tuan Dik dah sampai? Sudah, saya cari tuan kat Dewan tadi. Aku di pergeralan. Bot kita tu masih belum balik-balik lagi. Sepatutnya petang semalam bot tu dah sampai ke Kuala. Terdandaslah agaknya tu. Baik, Dah, mari kita ke sana. Yalah. Kata Julia, sebagai nak tebus dosa dia pada kakak. Dia rasa bersalah, Kak, bila Tuan Muluk tak layan kakak hari itu. Tambahan pula, kata dia, kakak yang patut menang. Kakak orang lama kat sini. Itulah sebabnya, Kak, dia tolak Sri Junjung tu. Biar kakak yang menang. Tak seharusnya dia buat macam tu. Bukan dia yang salah. Betul, Kak. Bukan salah Julia. Sebenarnya, Kak, semuanya ni berpunca dari Rosita, Kak. Rosita? Timbak keluar, cari punca kalau masuk. Nak pun ada. Saya dari Bengkalan tadi bersama Tuan Muluk. Bot laut dalamnya masih belum tiba. Bot Tuan Muluk. Ya Allah, anak aku. Turun selam kita kedua. Kena mengacara. Kapal dikandap. Ada benda tersangkut di bawah. Kipas tak boleh pusing. Sejam lagi air pasang. Bahaya. Air akan masuk namanya. Siapa di antara kamu yang berani menyelam ke bawah? Aku percayakan kebanian kau, Zaid. Kau turun siasat dulu. Semua lihat. Jangan bagi tahu. Lepas tu kita fikir apa caranya. Kamu pegang tu tali. Jangan lepas. Zaid, kalau bahaya jangan lupa ikat tali. Sebenarnya kalau pasal si Julia dengan si Zaid tu yang nak kau bincangkan dengan aku, tak payah.
Tak ada apa yang dibincangkan lagi. Semuanya dah selesai. Memang aku marah. Memang aku pernah kurung si Julia. Tapi senyap-senyap mereka berutus surat juga. Aku tahu. Kau tahu tak? Satu-satunya sikap yang sangat diperlukan oleh seorang lelaki ialah cepat bertindak. Cekap, berani, jujur dan amanah. Dan sikap ini tidak ada pada Sufian. Tapi ada pada saya. Dialah yang bakal mewarisi perjuangan aku. Hebat begini, gerak-geri tak disenangi, walau kejujuran, walau keikhlasan hati. Takdir menentukan kita tempuh gelombang, tak hiraukan badai menghalang. Cintaku padamu tidak mungkin berhenti, bagaikan deru